Tuan Ahmad Al-Salihin Zainal Nur, Ketua Yayasan Menteri Besar Selangor Incorporated (MBI) untuk menyampaikan ucapan dan amanat. Seterusnya, merasmikan Majlis Graduasi ZEMRI 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada majlis Ketua Tuan Islam Ketua Sektor Pertanian Bahagian Islam Majlis Tuan Mariati binti Abdullah, Pegawai S1 Plus PPD Katalan Dewan Kamar Urusan bin Haji Bashir dan Majlis Ketua Pertanian MSD merangkap CEO Yayasan Anak Istimewa Selangor Kita Tuan Amini bin Haji Sattaq dan Ketua PPD Islam Besar yang Arif Datuk Dr. Aik Sanusi bin Yogyakarta Wakil Datuk Islam Besar Dr. Syarifat Al-Azhar bin Ahmad Naib YDP selaku Pengarah Majlis Graduasi Islam Besar Mahasiswa Puan Azlina binti Imam Muhammad Ketua Cebalang Islam Besar Barisan Guru Perhubungan Barisan Guru Tamu Jemputan AJK dan beberapa serta murid-murid Kata 5 yang kita raikan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Islam. Alhamdulillah, pada pagi ini saya dapat kunjungan ke sekolah ini. Sekolah yang berada dalam kawasan perumahan, nak masuk kena jumpa pagat, dua pagat. Pagat perumahan dan pagat sekolah. Dan saya minta maaf kerana terpaksa penjadualan majlis ini diawalkan kerana saya ada acara lain yang saya terpaksa hadir selepas ini. Namun begitu, alhamdulillah saya dapat juga santuni jemputan daripada YDP PIBG yang rupanya kami ni semuanya budak sekolah agama. Saya dulu di sekolah Izzuddin Syah itu, mungkin pernah dengar sekolah KPM di Bandar Penjara. Dan sekolah KPM juga memang saya selalu dengar, sebab apabila banyak permohonan yang minta tolong maksudnya dia nak masukkan anak dia ke Sunrise. Jadi dia nak pas dekat Datuk Hemi tu, dia pas kat saya ni. Jadi itulah yang saya tahu berkaitan dengan Sunrise. Hadirin yang majlis graduasi ini adalah khusus untuk meraihkan dan memberi pengiktirafan kepada putra dan puteri Kata 5 di atas kesabaran, pengembangan dan komitmen serta usaha para pelajar sepanjang 5 tahun berada di sekolah ini. Majlis ini juga disusun atur untuk dijadikan sebagai perangsang atau pencetus kepada mereka untuk mencapai kejayaan dalam segala bidang bakat dan seni pada masa yang akan datang. Malah diharapkan dia mampu mengukir kenangan menulis dan mencatat nostalgia penuh makna dalam lipatan sejarah para mereka. Saya berharap Tuhan dan Kristi dapat membuatkan anda tidak melupakan jasa dan perkembangan yang telah dicurahkan oleh barisan pendidik, barisan guru-guru yang mengajar anda semua. Kerana ada sahabat saya ucapkan kepada guru-guru yang telah menunjukkan dedikasi dan tulus dalam mendidik dan memberikan untuk ajar kepada para pelajar sekalian. Para guru sekolah ini juga mempunyai harapan yang tinggi. Anda semua dapat meneruskan pembelajaran di mana-mana juga selepas SPM. Nak masuk universiti, nak masuk kolej, nak pergi luar negara sama belajar ke Timur Tengah contohnya. Kalau di Selangor kita ada UIS, Universiti Islam Selangor, boleh dapat belajar secara percuma. Ada bantuan-bantuan tertentu seperti bantuan asas bulan universiti bayi
yang boleh di kerajaan negeri mana. Itu juga boleh menjadi tempat untuk adik-adik semua belajar dalam kehidupan sifat SPM. Tuan-tuan dan puan-puan yang dilakukan sekian, saya daripada Yayasan Universiti Besar Selangor Incorporated. Kita ada beberapa di belakang sini, mungkin tahu MBI itu atas desi Selangor. Di bawah kumpulan MBI ini kami ada lebih kurang 26 anak-anak syarikat. Air Selangor dan syarikat kami, kiri syarikat sampah Modal Baju, kami Turism Selangor, Prangsa dan banyak. Dan sebahagian daripada keuntungan anak syarikat ini dikumpulkan di bawah satu dana, dan dana itulah yang kita gunakan dalam program-program CSR di bawah yayasan. Selain daripada itu, kita ada zakat. Apabila zakat kita bayar setiap tahun lebih kurang 2 juta. 1 juta daripada situ, sekarang ini lembaga zakat Selangor dah baik, dibagi 1/2 separuh akan diserah kembali kepada pembayar zakat sebagai zakat lokal. Dan kami boleh agihkan kepada 4 jenis ataupun 4 asnaf, 4 kategori asnaf: fakir, miskin, ghori, fisabilillah. Dan dalam dana CSR ini, 1/3 daripada kumpulan dana itu diperuntukkan untuk tujuan pendidikan. Dan kami membelanjakan sekitar 15 juta ringgit untuk tujuan pendidikan setiap tahun. Program pendidikan kami, dan saya tanya tadi ketua, memang ada di sekolah ini, iaitu program tuition rakyat Selangor, PTRS. Pada tingkatan 5, siapa yang dapat modul PTRS? Dekat dengan ini betul, semua dah dapat. So, kita ada 6 modul, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sains, matematik, sejarah, matematik tambahan. Tahun depan kita tambah lagi 2 modul, fizik dan kimia. Dan tingkatan 4 nanti akan berasa lah. Dan juga sekolah ini ada terlibat dengan kelas tak? Kelas PTRS. Ada. Kelas PTRS, siapa yang masuk? 35 orang. Ada? Tuan, malu-malu kat ada. Dalam kelas PTRS, sebelum kita bermula kelas, kita bagi makan dulu. Ada pack makanan kita berikan. Guru yang mengajar dapat allowance RM60 sejam. Bukan pro bono, bukan buat pahala tu. Dapat allowance. Saya yang duk sign dekat bulan. Dan itu ekosistem yang kita buat dalam program PTRS ini, yang sekarang ini bukan hanya terkenal di Selangor sahaja. Bahkan juga saya berbalik daripada Kelantan, saya pergi SMKA Falahiyah. PTRS dah ada di Kelantan. Saya pun pening nak namakan program tuition rakyat Selangor Kelantan. Jadi boleh bagi nama yang lain. Itu keupayaan PTRS, kerana modul-modul kita ini dibuat oleh penggubal soalan SPM. Saya nak beritahu lagi, tiap-tiap tahun pasti ada soalan dalam modul itu keluar SPM. Jadi kita buat modul itu bagi habis, jangan tinggal kosong. Tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada itu, kita juga ada bantuan infrasekolah dan juga program PIP sekolah. Yang itulah yang sekolah ini telah terima sebanyak 10,000. Saya ingat pada bulan April yang lalu, untuk inisiatif pendigitalan. Doa-doa lah untuk ada yang saya nak umum tentang ni lagi, tambahan ke apa kan. Mungkin ada pintu lagi tu. Selain daripada bantuan inisiatif itu, kita juga ada program PIP sekolah yang boleh dibohong, dan juga kita ada tadi yang saya cakap zakat wakalah. Zakat wakalah ini kalau pihak sekolah nak mohon, dia kena berkaitan dengan keagamaan. Contoh surau sekolah, PA sistem dia dah tak sedap. Kalau Tuan YDP jadi imam, lenggo tu dah tak ada. So kena ada PA sistem yang baru. Boleh mohon PA sistem. Tempat ambil wuduk boleh mohon. Kapet boleh mohon. Itu di bawah zakat wakalah kita yang kita boleh bantu pihak sekolah. Ayo bongkar. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, tadi saya sebut soal kesihatan juga kepada adik-adik tingkatan 5 di depan saya ini. Setiap tahun
dalam program kita ada sekitar 200 orang pelajar yang akan menerima hadiah PTRS, hadiah kemenangan SPM. Dan tiap-tiap tahun saya yakin dalam 10 orang memang tidak sampai. So tahun ini pastikan dapat 7A ke atas, insya-Allah dapat RM500 dekat kami. Itu biasanya program tu ada selepas SPM diumumkan, mungkin kita buat dalam bulan 9 sebelum adik-adik sampai belajar di universiti. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengabarkankan ucapan terima kasih kepada para guru dan juga buat persediaan. Dan saya fahamkan majlis ini memang dianjurkan secara direct oleh ibu bapa. Tahniah saya ucapkan, jarang-jarang berlaku. Adanya persatuan ibu bapa di sekolah ini cukup baik. Saya kadang-kadang pening dalam grup WhatsApp sekolah anak saya lah, SPP juga. Saya tak nak sebut sekolah mana. Asyik gaduh. Jadi saya nampak ini kesepakatan yang ada dan akhirnya dapat majlis seperti ini diadakan. Dan kepada para guru, hargailah harapan yang tinggi telah disandarkan oleh ibu bapa anda. Balaslah jasa mereka dengan mencipta kejayaan dan hasilnya begitu indah dan dapat dimiliki Islam dan untuk para pelajar sekalian, sesungguhnya kerjaan program ini merupakan satu inisiatif yang baik untuk memotivasikan para pelajar sekolah ini. Seperti yang kita sedia maklum, SPM dah tinggal beberapa hari, minggu saja lagi. Pelajar kata 5 yang memiliki SPM, saya ingin berpesan supaya selalu berjumpa dan bertanya kepada para guru. Jangan lawan cakap guru, jangan bentak. Saya ingatlah masa saya sekolah dulu, ada masa tu saya kena ambil PAFA, penilaian asas paruh air. So kita kena menunggu gila ni. Jadi ustazah tu dia selalu tak nampak saya dengan kawan-kawan saya. Mungkin kami budak nakal lah. Jadi kami tak dapat yang awal lah untuk buat PAFA. Jadi kawan saya ni dah agaknya dia terlalu marah. Dia pergi bentak ustazah tu depan kami semua kelas. Saya pun terkejut lah. Dan saya tak tahu, mungkin ustazah tu terasa hati. Mungkinlah ada, dia tak terniat pun, tapi terdetik di hati dia kan. Jangan lawan saya itu subjek PKS. So jadi moral of the story, jangan lawan cakap. Jangan cuba-cuba lawan. Dengar cakap cikgu, dengar cakap ibu bapa, insyaAllah kita selamat. Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, saya sekali lagi merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada para pelajar atas kejayaan anda dalam peperiksaan percubaan baru-baru ini. Semoga dalam peperiksaan yang sebenar itu, yang saya pasti peperiksaan sebenar pasti lebih baik daripada peperiksaan percubaan, dan seterusnya mengangkat Sambes menjadi sekolah top 5 dalam negara ini. Sebelum saya rasmikan, saya rasa pintu langit terbuka. Saya umum tambahan 20,000 untuk sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan sekitar rasmikan majlis graduasi sekolah agama sebelah ni. Setelah kita mengucapkan terima kasih kepada Tuan Ahmad Azri di atas pengumuman tadi. Mohon juga agar Tuan Ahmad Azri berkekal di atas pentas. Majlis